Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini kelas Kasyifatus saja, ganti daripada kelas semalam hari Jumaat. Qala wa thalithuha, dan bermula yang ketiganya, yang ketiga bersitah silap. Khabar al-haidu, ialah haid. Apakah haid itu? Wahwa, dan bermula dia haid. Mubtada. Khabar damu tabi'atin, ialah darah tabiat. Jadi bila kata haid itu makna dia adalah darah. Maka kalau maka seorang perempuan yang tidak keluar darah, maka dia tak panggil haid. Jadi macam mana seseorang itu boleh hukumkan haid sedangkan dia tak keluar darah? Kemudian tabiat, darah tabiat. Makna bukan darah penyakit. Kalau darah tersebut merupakan darah penyakit, maka dia panggil darah tersebut bukan haid. Yakhruju, yang keluar ia damu tabi'ah, dhamir mustatir huwa, fa'il balik pada damu tabi'ah. Darah tabiat keluar min aqsa rahimil mar'ati, daripada pangkal rahim seorang perempuan. Aqsa jar majrur, rahimi mudhafu ilaih, al-mar'ati mudhafun ilaih. Jadi bahagian pangkal ni atas lah, bahagian ujung dalam. Fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu jar majrur, makhsusatin yang ditentukan dia, kan waktu-waktu tu sifat bagi awqat. Iaitu waktu selepas mana dia itu sudah suci sebelumnya paling kurang 15 hari. Gitu Warrahimu, dan bermula rahim itu, mubtada, ialah khabar jildatun, satu lapisan kulit, dakhilal farji, yang berada di dalam faraj. Lagi pula rahim itu khabar kedua boleh dayyiqul fami, sempit mulutnya, mana ruang mulut bibir faraj tu sempit, tak luas lah. Tapi wasi'atul jawfi, rahim itu luas rongganya, khabar ketiga. Kal jarrati, seperti kendi. Kendi kan luas. Kalau orang sekarang panggil apa? Beldi. Beldi tu kan dia ada nak cebok air tu luas kan. Dia punya rongga beldi tu, mana nak tadah air. Itulah besarnya rahim. Wa famuha wa famur rahimi li jihati babil farji, ay sabitatun li jihati babil farji. Dan bermula bibirnya, mulut rahim tu, bibir bahagian ni lah, luar tu, li jihati ay sabitun, sabit ia li jihati babil farji, menghadap ke arah pintu faraj. Jadi tu rahim. Yadkhulu fiha, masuklah padanya, pada rahim itu, jar majrur, fa'il yadkhulu al-maniyu, oleh air mani, masuk air mani ke dalam rahim. Thumma tankamishu, kemudian mengecut ia rahim tu. Lepas masuk air mani tu, maka kecutlah faraj tu ataupun rahim tersebut. Ay yansaddu famuha, famul farji atau famur rahim. Iaitu mengecutlah oleh bibir farah tersebut atau bibir rahim tu.
Bila begitu, fala taqbalu maniyan akhara, maka tidak menerima ia rahim atau faraj tersebut, maf'ul bih maniyan akan air mani, sifat akhara yang lain. Ba'da zalika, selepas demikian itu, ai ba'da zalika dukhulil maniyyi fiha, selepas masuknya air mani pertama ke dalam faraj. Walihada, dan kerana inilah, walihada dan kerana inilah, walihada adami qabuliha maniyan akhar tu, maka jarat adatullahi, fa'il jarat, telah berlakulah oleh adat Allah Ta'ala, fa'il bagi jarat, Allahi mudhafu ilaih, alla yakhluqa, bahawa tidak menciptalah oleh Allah Ta'ala, dhamir mustatir huwa, fa'il balik pada yakhluq, tidak menciptalah oleh Allah Ta'ala waladan, maf'ul bih akan satu anak pun, min ma'i rajulaini, daripada dua air mani laki. Min ma'i jar majrur, rajulaini mudhafu ilaih. Itu dari sudut hikmah lah. Wa kharaja bidzalika, dan telah keluarlah dengan sebab demikian itu, demikian al-mazkur min kaunil haidi dama tabi'atin ila akhirih. Al-istihadatu, fa'il bai kharaja, iaitu istihadah. Kerana dari istihadah tu bukan darah tabiat. Apa istihadah? Wahia, dan bermula dia istihadah, mubtada. Khabar damu illatin, ialah darah penyakit. Damu khabar hiya, illatin mudhafu ilaih, darah penyakit, sifat darah, yakhruju min irqin, yang keluar ia darah tersebut, dhamir mustatir huwa, fa'il balik pada damu illatin, min irqin jar majrur, daripada urat. Urat bukan daripada aqsa rahim. Famuhu famul irqi, bermula pintu mulut bagi urat tersebut, fi adnar rahimi, ai sabitun, sabit ia, atau hasilun mawjudun, fi adnar rahimi, pada rahim yang paling bawah sekali. Fi adna jar majrur, ar-rahimi mudhafun ilaih. Sawa'un akharaja aqiba haidin, sama ada adalah hamzah tu hamzah taswiyah, sama ada akharaja, sama ada keluar ia darah tersebut, aqiba haidin, selepas daripada haid, amla, ataupun tidak, ay la yakhruju aqiba haidin, tidak keluarnya darah tersebut selepas daripada mengiringi haid, bukan. Tak kisahlah, semua tu istihadah belaka. Sawa'un qabla al-bulughi am ba'dahu ba'da al-bulugh, sama ada sebelum balik, contohnya umur 7 tahun dah keluar darah, itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Am ba'dahu am ba'da al-bulugh, ataupun selepas daripada balik. Dia dah balik dah, tiba-tiba berlaku istihadah, misalnya tak cukup 24 jam. Alal asahi, ay bina'an alal qawlil asah, kerana terbina atas pendapat asah, min, iaitu anna damas saghirati, bahawasanya darah budak-budak kecil itu, min anna damas saghirati wa kadzal ayisatu, dan seperti mana demikian as-saghirah, al-ayisatu, iaitu perempuan yang sudah menopause, yuqalu lahu khabar anna, dikatakan baginya, bagi dam tersebut, darah tu, fa yuqal istihadatun, dipanggil sebagai istihadah. Ini atas pendapat asah lah, yang mengatakan perempuan yang sudah menopause dan juga kanak-kanak perempuan yang tak cukup syarat tu, maka dia panggil juga istihadah. Pendapat keduanya, dia tak panggil istihadah, dia panggil darah fasad. Waqila, dan kata sebagian ulama, la tutlaqul istihadatu illa ala damin kharaja aqiba haidin, tidak diitlaqkan naib fa'il akan istihadah itu, tidak disebutkan akan istihadah itu, melainkan atas darah, sifat darah, kharaja, yang telah keluar ia darah, aqiba haidin, selepas daripada haid. Tidak dikatakan, ni kata sebagian ulama lah, kata istihadah tak akan kita panggil, melainkan darah itu keluar selepas pada haid, mana lebih 15 hari. Mesti lebih 15 hari, 15 malam dulu, barulah kita menentu adanya haid dan adanya istihadah. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mudah-mudahan meridai oleh Allah daripada nyonya Aisyah, iaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khabar anna, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat al-haidatu fada'is salata, apabila
menghadaplah oleh haid fa'il. Mana datang haid lah. Fada'is salata, maka hendak tinggallah olehmu fi'il fa'il. Tinggalkan apa? Maf'ulu bih as-salata, akan sembahyang. Fa idza dhahaba qadruha qadrul haidati, maka apabila telah hilanglah oleh qadar haid tu, mana dah selesai, maka faghsili anki ad-dama wa salli, maka basuhlah olehmu daripada engkau itu maf'ul bih akan darah, wa salli, dan hendak semayanglah olehmu. Rawahu Syaikhani, telah meriwayat akan zalikal hadis itu fa'il asy-Syaikhani oleh dua guru syekh, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, fi riwayati jar majrur al-Bukhari mudhafu ilaih, dia kata thumma ghtasili wa salli, kemudian mandilah olehmu dan sembahyang olehmu. Fi'il amar belaka tu, fi'il amar untuk anti. Itulah darah haid dan darah istihadah. Jadi yang kira hadah darah haid, bukan darah istihadah. Wa rabi'uha wa ra'ibus sittah, sila, dan bermula yang keempat berenam tu, yang wajib mandi ni, khabar an-nifasu, ialah darah nifas. Darah nifas tu apa? Wa huwa, dan bermula dia nifas, mubtada. Khabar ad-damu, ialah darah. Sifat al-khariju, yang keluar, ia darah itu, aqiba faraghi rahimil mar'ati, selepas daripada sunyi rahim perempuan. Selepas daripada tak ada anak dah. Selepas daripada tak ada anak dah di rahim tu. Mana selagi mana ada anggota anak itu, dia keluar darah itu bukan darah nifas. Tapi kalau dia dah habis dah keluar, kepala, tangan, kaki, badan dan seumpamanya, baru keluar darah lepas tu. Darah tu darah nifas. Minal hamli, disebabkan mengandung. Minal hamli jar majrur, keluar tu lepas mengandung lah. Walau alaqatan, meskipun alaqah, ay walau kana. Apa dia? Walau kana alhamlu alaqatan, gitu. Meskipun adalah mengandung itu ialah, sekejap, betul lah, minal hamli, bukan. Gini caranya. Adamul khariju, darah yang keluar, ia darah selepas kosong rahim perempuan daripada hamil, daripada mengandung, mana anak yang ada kandungan tu. Walau alaqatan, ay walau kanal hamlu alaqatan, meskipun adalah hamil tersebut, mengandung tersebut ialah alaqah sekalipun. Dia panggil apa? Dia panggil alaqah ni segumpal darah. Au mudghatan, ataupun segumpal daging, seketul daging. Wa qabla mudhi aqalli tuhri, dan sebelum berlalunya sekurang-kurang suci. Tak kisah. Tak kisah, tak ambil kira aqallu tuhri. Aqallu tuhri ni untuk satu haid kepada satu haid yang lain. Haid pertama dengan haid kedua. Maka antara ni mestilah kena 15 hari 15 malam. Adapun antara haid dengan nifas, misalnya, tak perlu sekurang-kurang sucinya 15 hari 15 malam. Contohnya sebelum beranak 2 hari dia keluar darah. Darah tu haid lah. Lepas tu beberapa hari, sehari kemudian tu beranak pula. Lepas beranak keluar darah pula. Darah tu darah nifas. Dan adakah sempurna sekurang-kurang suci? Tak sempurna. Tetap dipanggil darah nifas. Kharaja bidzalika, telah keluar dengan demikian itu. Demikian apa? Demikian ad-dam al-kharij aqiba faraghi rahimil mar'ah ila akhirih itu. Fa'il kharaja ad-damul khariju, darah sifat yang keluar ia darah, ma'al waladi, beserta anak. Tengah-tengah anak tu keluar darah sekali. Tu bukan darah nifas. Au halatat talqi, ataupun ketika mana sakit beranak. Darah belum keluar, anak belum keluar lagi, tapi sakit beranak tu dah ada dah. Darah tersebut bukan darah nifas dan bukan darah haid. Lepas tu darah apa? Fahuwa, maka bermula dia ad-damul kharij ma'al walad au halatat talqi tu. Khabar damu fasadin, ialah darah wasa. Damu khabar, fasadin mudhafu ilaih. Darah fasad tu pula illam yattasil bihaidin qabla dami fasadin. Jikalau tidak sama sekali bersambunglah oleh darah tersebut dengan haid yang sebelum darah fasad. Misalnya sekarang ni dia beranak. Dah beranak. Dia beranak tu sambil beranak tu keluar darah.
Sebelum dia beranak ni ada dah darah. Darah tu yang digelar sebagai darah haid misalnya. Maka dia bersambung direct terus dengan beranak. Darah yang keluar ketika beranak tu darah haid. Fungsinya tahu benda ni supaya kita tahu bahawa ketika mana kita beranak tu, contoh 5 jam keluar darah. 5 jam tu haid. Maka tak perlu ganti sembahyang. Tak perlu ganti sembahyang dah. Wa illa kalau sembahyang tu bertepatan dengan waktu yang tak perlu untuk sembahyang. Wa illa kalau 5 jam pagi belakang daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1, tak ada apa lah. Zuhur tu dah, kalau contoh zuhur tu dia tak keluar nifas, maka wajib sembahyang lah. Wa illa fahuwa haidun, dan jika tidak wa illam yakun wa illam lam yattasil bi haidin. Dengan makna kalau bersambung dengan haid. Sebelumnya bersambung dengan haid, maka fahuwa haidun. Kalau tak bersambung, maka fasad. Maka bermula dia darah ad-damul kharij ma'al walad au halat at-talqi tu, ketika itu khabar huwa haidun, ialah haid. Binaan, kerana terbina ala anna al-hamila, atas bahwasanya perempuan yang mengandung itu, isim anna, khabar anna qad tahidu, kadang-kadang berhaid ia perempuan yang hamil. Khabar bagi anna. Wa huwal asahhu, dan bermula dia kaunil hamil qad tahidu tu. Orang yang mengandung pun boleh keluar darah haid tu, khabar al asahhu, ialah pendapat yang asah. Kerana ada khilaf bila perempuan seorang tu mengandung keluar darah, adakah darah itu haid ataupun tidak, khilaf ulama. Khilaf para ulama. Kalaulah khilaf para ulama, pendapat yang muktamadnya tetap darah haid ketika mana seorang perempuan tu mengandung dan keluar darah dan mencukupi seluruh syarat-syarat haid, maka haidlah hukum dia. Falau lam tarad dama illa ba'da mudhi 15 yawman min al-wiladati fala nifasa laha. Falau lam tarad dama, maka jikalau tidak sama sekali melihat oleh seorang hamil itu, maf'ul bih al-dama akan darah, illa ba'da mudhi 15 yawman, melainkan dia melihat selepas berlalunya 15 hari dah. Yauman tu tamis 15 mudhafu ilaih bagi mudhi. Minal wiladati, daripada beranak tu, maka fala nifasa la linafil jinsi, maka tidak ada sebarang sekali nifas, sama sekali nifas, laha baginya, bagi al-hamil ataupun bagi perempuan tu lah. Contoh dia beranak pada misalnya pukul 9 pagi, dah habis beranak, kosong rahim 9 pagi, yang hari pertama. Tiba-tiba dia keluar darah semula pada 9 pagi, hari yang ke-17 dah. Maknanya antara ni kosong. Dia ada sebarang darah. Maka darah ni dia panggil darah haid, bukan nifas. Bukan lagi nifas. Tapi selagi mana dia punya tempoh kering dan suci itu tak lebih 15 hari, setiap kali berhenti dalam tempoh 60 hari, maka datang darah semula itu, darah tu darah nifas. Kemudian dia bagi contoh lah, fa in ra'athu, maka jikalau melihatlah oleh perempuan, akan darah, maf'ulun bih. Qabla dhalika, sebelum demikian itu, qabla dhalika mudhi 15 yawman minal wiladah, sebelum berlalunya 15 hari daripada tempoh beranak tu. Wa ba'dal wiladati, dan selepas daripada beranak. Okay. Mana? Kalau dia lihat sebelum lalu 15 hari dan selepas, betul lah. Kalau dia lihat darah tu misalnya sebelum 15 hari dan selepas beranak, mana hari kedua ke, hari ketiga ke, hari ke-14 ke, asalkan jangan 15 hari lagi. Taswirnya bi an ta'akhkhara khurujuhu khurujud dami, dengan sekira-kira bahawa lewatlah fa'il keluar oleh darah tersebut, anha, daripadanya perempuan, maka fabtida'u an-nifas, maka permulaan nifas, ibtida'u mubtada'hu mudhafu ilaih, ialah sabitun. Sabit ia min ru'yatid dami, daripada melihat akan darah. Mula daripada lihat darah. Mula daripada lihat darah. Okey. Wa zamanun naqai, mula pada lihat darah. Dia kata kalaulah
Contoh dia lihat pada hari ketiga selepas beranak, hari keempat selepas beranak. Keluar darah pada hari ketiga, hari keempat. Maka permulaan nifas dia itu daripada ru'yatid dam. Hak ni kalau ikut zahir ibarat kita ni, fabtida'uhu min ru'yatid dami, ni pendapat lain, pendapat kedua. Permulaan, kalau kita kata maksud fabtida'un nifas, bermula permulaan kira nifas, itu memang daripada melihat darah lah. Tapi kalau ibtida'u sitin bila? Ibtida'u sitin. Kalau maksud Syekh Nawawi ni ibtida'un nifas. Permulaan nifas tu berlaku bila kita melihat darah. Mana hari ketiga lihat darah, hari ketiga tu nifas. Hari kedua dan hari pertama bukan nifas. Tu kalau maksud ibtida', maksud mula melihat darah tu, itulah hukum nifas. Tapi ibtida', nisbah ibtida' tempoh. Ibtida'u zamanun nifas. Permulaan zaman nifas yang 60 hari tu, hak tu bukan melihat daripada darah tu, melihat daripada wiladah. Itu pendapat muktamad. Fayajibu qada'u salati allati fatat fihi. Maka wajiblah fa'il oleh semayang yang qada'u salati. Fa'il bagi yajib. As-salati mudhaf ilaih. Wajib oleh mengqada' akan semayang allati sifat salah yang mana mayang itu fatat fihi, yang luput ia, ya allati fihi padanya pada zaman nifas, pada waktu nifas. Wajib qada lah. Bukan. Betul tak? Fayajibu qada'us salati allati fatat fi. Langkah. Wa zamanun naqa'i minhu. Gitu. Dan bermula zaman tak ada darah daripada tempoh wiladah beranak tu, la nifasa fihi. Tidak ada sebarang nifas padanya zaman naqa'. La nifasa fihi, jumlah tu khabar zamanu. Zamanu mubtada', an-naqa'i mudhaf ilaih. Tetapi lakinna an-naqa'. Tetapinya zaman an-naqa'. Zaman naqa' tu khabar mahsubun, dah dikira minas sittin. Tu kata tu. Jadi mula start kira 60 bukan min ru'yatid dam, tapi mula daripada beranak dah. Beranak, lepas beranak tu kira 60. Tapi nifas tu mula kita kira bila kita tengok darah. Begitu. Fayajibu qada'us salati allati fatat fihi. Maka wajiblah fa'il oleh qada' akan sembahyang yang mana sifat salah yang luput ya allati fihi padanya pada zaman ni, padanya pada naqa', zaman naqa', pada waktu tak ada darah tu. Kalau dia tak sembahyang lah. Kalau dia sembahyang selesai. Okey, kemudian wa khamisuha, dan bermula yang kelima daripada sitah lah, yang kelima daripada 5. Ialah khabar al-wiladatu, ialah beranak. Ai walau li ahadit tawamaini, meskipun bagi salah satu daripada dua anak kembar sekalipun. Li ahadi jar majrur at-tawamaini mudhafun ilaih. Wiladah tu Jadi sekarang ni dia beranak kembar. Lepas beranak kali pertama, tunggu sekejap tak keluar darah. Lepas tu keluar anak yang kedua. Maka ketika mana anak yang pertama tu keluar, lepas tu tunggu sekejap tu, dia wajiblah mandi nisbah nak kena sembahyang. Okay. Mampu tak mampu tu nombor 2 ni nisbah hukum dulu. Fayajibul ghuslu, maka wajiblah oleh mandi fa'il bi wiladati ahadihima, dengan sebab beranak salah satu daripada dua anak tu atau amain. Wiladati ahadi idhafat masdar kepada maf'ul, bi wiladati jar majrur, ahadi mudhafu ilaihi ma mudhafu ilaih. Ba pada bi wiladah itu ba sababiyah. Wa yasihhu qabla wiladatil akhari, dan sahlah ya al-ghuslu, dhamir mustatir huwa fa'il balik pada al-ghuslu, mandi sebelum beranak anak yang kedua, yang lain. Summa, kemudian idza waladathu, apabila memberanak ia seorang perempuan, akan ahadahuma, akan salah satu daripada dua anak tau amai itu, ataupun kita kata hu balik pada al-akhar, dah beranak dah kali kedua. Kali pertama dah beranak mandi dah, kali kedua beranak lagi, wajibal ghuslu aidan, wajiblah fa'il oleh mandi juga, mandi sekali lagi, wajib. Wa mithlul wiladati, dan bermula contoh wiladah, contoh beranak, mithlu mubtada al-wiladati mudhafu ilaih, khabar al-ilqa'ul 'alaqati wal mudghati, iaitu gugurnya alaqah, gugurnya segumpal darah dan juga seketul daging. Al-mudghah atau pada alaqah. Maka fala budda min ikhbaril qawabili. Jadi kalau contoh gugur anak wal iyadu billah, keluar seketul daging ataupun segumpal darah, wajib nak mandi, wajib juga. Maka fala budda min ikhbaril qawabili, maka tak dapat tidak daripada perkhabaran orang-orang yang
Tuk bidan. Qawabil ni tuk bidan. Ikhbaril qawabili idhafat masdar kepada fa'il. Ikhbari jar majrur al-qawabili mudhafu ilaih. Lagu mana ikhbaril qawabil bi anna kullam minhuma, dengan bahawa setiap satu daripada keduanya al-alaqah wal mudghah, seketul daging dan seketul darah tu, khabar anna aslu adamiyyin, asal anak Adam. Mana kalau berterusan dalam perut rahim perempuan ni akan jadi manusia. Tu Tok Bidan kata. Sekarang ni doktor lah. Wa yakfi wahidatum minhunna, dan memadai fa'il oleh salah satu daripada mereka itu qawabil. Cukup seorang ya, tak perlu 2 orang, 3 orang, 4 orang, tak perlu. Yang perempuan. Fayajibul ghuslu, maka wajiblah fa'il oleh mandi bil waladil jaffi, dengan anak yang jaffi, anak yang kering. Sekarang ni tubik anak dalam keadaan, keluar anak dalam keadaan tak basah. Adakah wajib mandi? Wajib juga. Wa illam yantaqidil wudu'u, meskipun tidak batal fa'il oleh wudu'. Tak batal wudu' ni sebab kalau semata-mata beranak lah, tengok dari sudut tu. Sebab dia tidak keluar, dia tidak dia panggil apa? Wajib mandi walaupun tak batal wudu'. Macam kes ni lah. Orang tidur mimpi basah dalam keadaan duduk tidur tu. Adakah batal wudu'? Tak batal wudu', tapi wajib mandi. Sama kat sini. Tapi asalkan tak buat perkara-perkara membatalkan wudu' lah. Maka tak batal wudu' tu. Hanya wajib saja. Wa yajuzu li zawjiha, dan haruslah bagi suami bagi perempuan ni, wat'uha fa'il yajuz, watinya isteri tadi, qabla al-ghusli, sebelum mandi. Itu kalau nisbah kata boleh disuruh hukum, bukan suruh buat mungkin melihat kepada kemampuan ataupun tidak. Kebiasaannya tak mampulah. Li'annal wiladata janabatun, kenapa kena wajib mandi? Kerana bahawasanya beranak itu isim li'anna. Janabatun, khabar li'anna, ialah satu junub. Wahia, dan bermula dia janabah itu mubtada, khabar la tamna'ul wat'a, tidak menghalang ia janabah akan wati maf'ul bih. Jadi tanpa perlu mandi pun boleh setubuh dah, kerana wiladah itu ialah janabah, dan janabah itu tidak menghalang wati. Ammal mashubatu bil balali, adapun bermula yang disertai anak tu dengan basah, keluar anak dalam keadaan basah, fala yajuzu wat'uha, maka tak haruslah fa'il mewati akan dia akan isteri, ba'daha, selepasnya wiladah, hatta taghtasila. Taghtasila mansub bi al-mudmarah, sehingga mandi ia perempuan itu. Wa yabtula saumuha, ataupun wa yabtulu saumuha, dan batalah fa'il oleh puasanya perempuan tu bil waladil jaffi. Jadi sebab apa kena wajib mandi? Sebab apa kena wajib mandi? Okey, wajib mandi lah kan. Dia kata kalau bil balad, okey, kalau disertakan dengan basah memang wajib mandi, hak kering wajib mandi. Cuma hak yang kering tu boleh suami setubuh. Tapi kalau yang basah tak boleh. Wa yabtulu saumuha, dan batal oleh puasanya bil waladil jaffi, dengan anak yang kering tu. Mana beranak kering, tak basah apa. Batal puasa dia. Sawa'un kana laha nifasun, sama adalah bagi perempuan itu isim kana muakhar, nifas ke aula ataupun tidak. Kenapa batal puasa? Li anna dzatal wiladati mubtilatun lahu lis-shaumi, kerana bahwasanya diri wiladah itu, diri beranak tu, zata isim li anna al-wiladati mudhafu ilaih, khabar mubtilatun, membatalkan lahu baginya, bagi shaum. Wa illam yujad ma'aha nifasun, meskipun tidak didapati bersama perempuan itulah zatal wiladah itu nifasun, fa'il yujad, akan nifas sekalipun, walaupun tak ada nifas, tapi semata-mata beranak yang kering tadi tu boleh membatalkan puasa. Bi khilafi ma law alqat ba'd al-waladi fa innahu yantaqidu al-wudu' wa la yajibu al-ghusl. Berbeza dengan barang yang jikalau gugurlah, menggugurkan ia. Jadi gitulah, menggugurkan ia perempuan, maf'ul bih akan sebahagian anak dia. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, yantaqidul wudu'u, hanya batal oleh wudu', wala yajibul ghuslu, dan tidak wajib fa'il oleh mandi. Kalau gugur, dia menggugurkan sebahagian anggota anak dia, maka hak tu hanya perlu wajib wudu' saja. Kalau nak sembahyang tak wajib mandi. Sebab tak keluar habis. Wa kadza law kharaja ba'dahu thumma raja'a. Begitu juga kalau telah keluar oleh fa'il sebahagian walad, sebahagian anak tu, thumma raja'al walad, kemudian masuk balik oleh anak tu, masuk balik dalam rahim dia, juga batal mayang saja, batal air wuduk saja, tidak wajib mandi.
Okey, kemudian wasadisuha, dan bermula yang keenamnya, yang keenam daripada enam lah. Khabar al-mautu, ialah mati, li muslimin, bagi orang Islam, jar majrur, ghairi syahidin, yang selain daripada mati syahid. Kalau mati syahid tak bolehlah kita mandikan dia kan. Ammal kafiru, adapun bermula orang kafir, mubtada. Khabar jawab bagi amma. Fala yajibu ghasluhu, maka tidak wajib fa'il oleh mandinya kafir, bal yajuzu, bahkan harus oleh mandi, tak wajib. Tak ada lah kalau orang kafir mati, misalnya kita nak urus jenazah dia, kita tak mau urus jenazah dia, dosa tergampung, tak ada. Wa amma syahidu, adapun bermula syahid, alif lam tu lil ahdi ya. Syahid sini syahid dunia akhirat. Fala yajibu ghasluhu, maka tidak wajiblah fa'il oleh mandinya syahid, bal yahrumu, bahkan haram oleh ghasluhu. Dhamir mustatir huwa fa'il, balik pada ghasluhu, haram ni. Kenapa? Kerana kita telah menghilangkan kesan ibadat orang lain, iaitu darah. Liqaulihi alaihi salam, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihim, pada mereka itu orang sahabat lah. La tughassiluhum, jangan memandikan oleh kalian akan mereka itu. Mereka itu apa? Mereka itu syahid. Ini fihim fi syahid. Fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamati, maka sesungguhnya setiap luka tu, kulla isim inna, jurhin mudhaf ilaih, khabar yafuhu miskan, bau iyo, kullu jurhin itu akan kasturi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini fadilat orang syahid lah. Ini syahid dunia akhirat, bukan syahid dunia saja ataupun syahid akhirat, bukan. Syahid dunia akhirat ni. Inilah kitab hadis Musnad Ahmad. Fadakhala fihi, maka masuklah fi qawlihi, pada kata musannif al-mautu, yakni mati tu. As-siqtu as-saqtu, bayi yang keguguran. An-nazilu, sifat saqtu, yang gugur ia. Bila hayatin, tanpa sebarang penghidup ataupun tanpa sebarang hidup. Ba'da tamami ashhurihi, selepas sempurna bulan-bulannya, bulan-bulan bagi as-siqtu, bulan-bulan beranak lah. Cukup bulan dah, lepas tu dia pun beranak ataupun gugur tanpa ada hidup, tanpa hidup. Walam tazhar fihi amaratuha amaratul hayat, dan tidak nyata padanya, pada as-siqtu itu fa'il, amaratuha, tanda-tandanya hayat, tanda-tanda hidup, bergerak ke, menangis ke, tak ada. Hak ni juga masuk wajib mandi, sebab dah tamam dia punya ashhur, dia punya bulan sudah tamam. 9 bulan misalnya dah keluar dah. Okay? Bila keluar-keluar, dia macam tak hidup, sebab tidak ada tanda-tanda hidup. Nangis tidak, gerak-gerak tidak. Okay. Wal mautu, dan bermula mati itu, mubtada. Khabar mujibun lil ghusli, mewajibkan ia mati itu akan mandi. Al ahya'i, wajib mandi itu atas orang hidup, la al maiti, bukan atas orang mati. Wajib mandi itu bukan atas orang mati. Orang mati macam mana nak wajibkan, sebab dia tidak ada taklif lah. Jadi fal mujibul lil ghusli, kesimpulannya, maka bermula yang mewajibkan bagi mandi itu, lil ghusli jar majrur, al mujibus mubtada. Khabar imma ay yakuna qa'iman bil fa'ili, sama ada adalah ia al-ghuslu, mandi itu, qa'iman, ada ia mandi itu, fi bil fa'ili, pada pembuat. Contoh dia keluar air mani, jadi dia sendirilah yang wajib mandi. Au bi ghairihi, bi ghairi fa'il, ataupun dengan selain pembuat, iaitu mati. Mati itu ada pada diri orang mati. Bila dia mati tu, adakah dia wajib untuk mandikan diri sendiri? Tidak. Dia wajibkan oleh orang lain. Lima ruwiya, kerana barang ini hadis yang telah diriwayat akan dia akan naik fa'il. An Ibn Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi. Qala khabar anna, Rasulullah isim anna. Fil muhrimi jar majrur, pada orang yang berihram. Alladhi, yang mana, waqasathu naqatuhu, naqatul ladhi, yang telah mematahkan leher akan dia, akan alladhi, fa'il, oleh untanya alladhi. Dia mati dalam keadaan patah tekak disebabkan kerana lempar dengan unta dia. Maka Nabi kata, ghassiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah oleh kalian akan dia, akan orang ni, bima'in, dengan air, ataf, wasidrin, dan air bunga mawar. Wasidrin ni kapu-kapu. Rawahu Syaikhani, telah meriwayat akan dua hadis, akan hadis tersebut maf'ul bi oleh dua syekh, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Bukan sidrin ni bidara kan. Bidara, bukan kapu. Bidara sebenarnya. Sekejap.
Bidara Okey. Wa zahiruhu al-wujubu, dan bermula zahirnya zahir hadis itu ialah wajib. Bila kata ghassiluhu makna wajib. Nah, bukannya sunat. Wal waqsu, dan bermula al waqsu mubtada khabar kasrul unuqi, mematahkan tekuk. Qasadhu tu dia fa'il. Waqsu masdar dia. Habis. Kemudian faslun fil ghusli, wallahu taala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.